Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Zariskara Antasha. Hari ini 16 April 2025. Hari ini saya akan berkongsi berita tentang pelajar dari Sarawak harumkan nama Malaysia. Shah Alam. Kejayaan pelajar sekolah menengah dari Sarawak sekali lagi menjadi bukti keunggulan generasi muda di pentas antarabangsa apabila berjaya mencatat pencapaian dalam Global English Language Olympic of Southeast Asia 2025 di Korea Selatan baru-baru ini. Pertandingan antarabangsa tersebut terbahagi kepada 4 kategori iaitu peringkat tadika, 6 peringkat rendah, grade 1 hingga 6, 4 pertandingan menengah, menengah 1 hingga 4 dan 1 peringkat menengah kanan, grade 11 dan 12. Dua daripada 3 murid berkenaan mewakili sekolah menengah Sains Kuching Utara iaitu Darlan Nathaniel dan Max Xavier. Manakala Aris Abdillah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman. Aris berjaya membawa pulang anugerah pingat belian dari kategori menengah 2 iaitu merupakan pencapaian tertinggi, manakala Darren Nathaniel memperolehi pingat emas dan Max Xavier merangkup pingat gangsa untuk menengah 3. Sementara itu, 3 pelajar perempuan tingkatan 2 tajaan Yayasan Sarawak yang menuntut di Kolej Permata Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia turut mengharumkan nama negara apabila berjaya membawa pulang pingat belian dan emas bagi kategori yang dipertandingkan. Sekian, terima kasih.